Johan bagi Johan, Hanif dan juga Ray 20% kredit percuma dan RM200 untuk dimenangi dengan DG Super Reload Social. Okey, apa cerita baik? Apa cerita? Ya, ni cerita Johan. Dia pergi drifting kereta. Dia bawa kereta. Dia bukan bawa lah, dia tumpang orang naik kereta. Tak payah cerita Johan kalau macam tu. Mana pula tumpang orang? Minggu lepas, Sabtu malam minggu lepas, aku pergi drift, kau tahu tak? Itulah dia. Yang paling penting sekali, aku dapat naik dengan drifter nombor 1 dalam Asia. Iaitu? Tengku Jan. Nombor 5 dalam dunia. Ya, so pengalaman yang menarik, sangat best, sangat indah dan sangat susah untuk dilupakan lah. Event tu setiap hari malam minggu. Ya, di event drift dekat Speed City KL. Bukan tahu. Okey, dekat roundabout Bukit Jalil. Depan Astro, betul-betul depan Astro. Dekat je sebenarnya. Dekat je. Tapi yang penting sekali kau drift ke tak? Aku drift lah. Drift apa? Aku drift kereta reverse. Dapat tak? Okey. Lagi canggih. Dan untuk maklumat lanjut, anda boleh layari www.facebook.com. Palang, ada palang tau ni. Ada palang? Lah, bukan Bukan. Speed City KL. Jadi setiap hujung minggu nak jemput saya dekat sana, bro. Kau dah boleh masuk bertanding dah ni. Yeah. Dia punya belagak dah macam A dah ni. Bukan, ada satu lagi hobi sukan bermotor yang baru. Wah. Alamak, lepas ni tak ini nak ajak Johan naik motor pula kan. Sekarang sorry, motor-motor tak ada. Tak ada ke? Tapi kat sana ada motor show, ada car show. Ada car show juga. Ada setiap hujung minggu, Sabtu, malam Ahad. Daripada anak-anak muda membuang masa melepak dari apa semua. Ya, lebih baik kita tengok motor show dan drift show. Okeylah, itu hujung minggu Johan. Bisa lagi kita nak cerita keputusan hujung minggu lepas. Teruskan bersama kami Johara Pagi Era.